Tolonglah kami, Mak. Tak kesian ke kami dengan anak-anak ni, Mak? Adakah tuan-puan mempunyai anak perempuan sahaja? Jom kita tengok video ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, Ayah. Cepat masuk, Mak. Cucu-cucu atuk ni mana ya? Cepat masuk, Mak. Ya. Ya Allah, cucu-cucu atuk ni mana? Dia orang tak sekolah ke hari ni? Oh, hari ni dia tak apa sihat. Sihat, Mak? Ayah? Sihat? Alhamdulillah. Dari mana ni? Dari rumah. Macam mana ayah nak kata je ni nak cakap pun serba salah. Tapi kalau tak cakap pun banyak yang bertanya kat ayah ni. Kenapa tu, ya? Macam ni, arwah pergi dah setahun. Nina duduk dengan anak-anak pun setahun dah rumah ni kan. Dan rasanya Nina pun tahu rumah ni dulu nama arwah. Dan seingat ayah lah, Nina tak pernah kerja selama ni. Nina memang suri rumah. Arwah yang bekerja, dia yang bayar rumah ni, dia yang bayar semua rata-rata kereta-kereta yang ada. Jadi dekat sini ayah nak minta kerjasama pada Nina. Apa maksud ayah? Terus terangnya Nina, mak kamu ni dah bising kat ayah dah lama dah. Dah lebih setahun sejak arwah tak ada. Nina tahu kan, rumah ni kami ada hak tu. Kami ni ayah dan mak pada arwah. Ayah, Mak, tak kesian kat kami ke? Kalau ikutkan ni lah harta peninggalan arwah untuk kami. Kami pun semua ada hak, Mak. Mak tak pernah suka Nina selama ni. Nina memang bukan menantu pilihan Mak. Nina, ayah dan mak tak pernah pertikaikan hak Nina dengan anak-anak. Ini pun cucu kami. Yang kami nak tegakkan kat sini adalah hak kami. Hak kami sebagai ibu bapa kepada arwah. Kami ada hak atas rumah ni. Itu yang kami nak katakan. Macam Nina, Mak nak sewakan rumah ni RM5,000 sebulan. RM5,000, Mak. Kalau Nina tak mampu, Mak tak ada pilihan. Sampai ujung bulan ni je Mak bagi. Banyak tu, Mak. Mana nak cari RM5,000 sebulan tu, Mak? Itu bukan masalah Mak. Itu masalah kamu. Kamu fikirlah sendiri. Mak, tolonglah kami, Mak. Tak kesian ke kami dengan anak-anak ni, Mak? Anak ni kecil-kecil lagi semua ni, Mak. Mesti tak nak benda ni terjadi kepada anda, tuan dan puan. Okey, jom kita jumpa Hayan Consultancy. Confirm.com, kami akan bantu.